Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan fiqh Asma'ullahul Husna pada muka surat 107 muka surat 107, yang mana perbincangan masih lagi di bawah tajuk Asma'ullahi Ta'ala ghairu mahsurah. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia tidak terbatas dengan 99. Muka surat 107, terdapat hadis lainnya yang menetapkan hal ini di dalam kitab Al-Musnad. Bila sebut Musnad biasanya Musnad Imam Ahmad. Dan kitab hadis lainnya iaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda. Hadis ni sebagai nak menyabitkan bahawa nama Allah tu tidak terbatas sebanyak 99 saja, tidak. Bahkan lebih daripada itu. Sebelum ni telah dikemukakan beberapa dalil. Dalil yang lain. Misalnya Nabi SAW bersabda, "Ma asaba 'abdan hammun wala hazanun faqala Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wadhhab hammi." Setakat tu. Depan tu dia ayat fadilah tu. Jangan baca habis tu. Illa azhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraha. Nabi kata tidaklah seseorang hamba merasa buat akan tu dia tersilap tu. Sebab ni fa'il madhi ni. Madhi ni makna dia menunjukkan telah. Terjemah hadiahnya, tidaklah seseorang hamba merasakan keresahan dan kesedihan lalu dia pun berdoa. Buat juga tu ketika. Lalu dia pun berdoa. Dia bahasa Indonesia tu. Dia fa tu faqa. Fa tu makna bila dia sedih, maka tu dia berdoa. Kita terjemah lalulah. Kalau terjemah ketika tu tak kena dengan fa tu, faqa lah. Lalu dia berdoa. Ni doa dia ni. Terjemahannya, "Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu, anak dari hamba lelaki Engkau, anak dari hamba perempuan Engkau." Sebab abdun amatun tu, abdun hamba lelaki, amatun hamba perempuan. Ubun-ubunku ada di dalam tangan-Mu, yakni dalam kekuasaan. Ketentuan-Mu berlaku pada diriku, yakni takdir. Keputusan-Mu adil terhadapku. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang merupakan milik-Mu, nama yang Engkau lekatkan sendiri untuk menamakan diri-Mu, atau nama yang Engkau ajarkan kepada seseorang di antara hamba-Mu, atau nama yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, yakni Al-Quran, atau nama yang Engkau khususkan pengetahuan tentangnya dalam ilmu ghaib di sisi-Mu. Ni tak ada siapa tahu. Inilah maksudnya. Mana dalam hadis ni Nabi sabit kena ada nama Allah tu Allah saja tahu. Orang lain tak tahu. Dan Allah istasar tabih. Engkau saja khususkan nama tu. Orang lain tak. Mana Nabi pun tak tahu. Agar Engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku dan pelenyap keresahanku. Melainkan sekat tu. Jadi kalau kita setiap kali sedih, ham ni gini, ham ni maknanya keresahan terhadap sesuatu yang tak berlaku lagi. Bimbang takut tak pas puasa, bimbang takut tak dapat projek ni, bimbang takut gini-gini, benda tu tak berlaku lagi. Tapi oleh kerana dia sangat mengharapkan benda tu, dia menyebabkan jadi kemurungan, keresahan. Minta berlindung lah. Ada setengah orang gitu. Jadi murung. Kerana apa? Kerana dia tak yakin dia bimbang, takut tak dapat sesuatu yang dia inginkan. Itu dia panggil ham.
Ni dia panggil fa'al qulub juga. Ni perbuatan hati juga. Lagi hazan. Hazan ni sedih kerana perkara yang telah berlalu. Terlepas sesuatu, kematian orang yang disayangi, benda berkait dengan hak lepas dah. Kita minta berlindung belaka tu. Itu maksud. Jadi setiap kali kita dirondong oleh kesedihan, kemurungan, kebimbangan kerana kemungkinan yang buruk yang akan berlaku ataupun kerana kesedihan sesuatu yang telah berlaku, kita pun baca doa ni, gapo dia kelebihan dia Nabi kata, pasti Allah menghilangkan keresahan dan kesedihan tersebut dan Allah gantikan kepada dia dengan faraha, keceriaan, kegembiraan. Jadi hak nak sininya, hak sesuai dengan tajuk yang kita bincang tu, itulah Nabi sebut bahawa ada nama Allah ni, Allah khusus untuk dia. Dia tak bagi tahu kepada sesiapa pun. Jadi hadis ni masih lagi dalam proses nak menyabitkan nama Allah tu bukan hanya tertakluk kepada apa yang disebut dalam Quran dan hadis saja. Mana tentu lebih daripada 99 lah. Sebab kalau kita kira dalam Quran dengan hadis pun lebih 99. Campur pula dengan Allah sana khusus untuk diri dia. Ada juga setengah riwayat kata banyak juga nama Allah beritahu semasa dalam syurga. Ada juga disebut. Jadi sebenarnya dengan nama setakat hak ada ni, sama ada dalam Quran dalam hadis pun sebenarnya cukup dah untuk kita bertawassul dalam doa kita. Sudah cukup dah. Ibnul Qayyim berkata, Nabi menjadikan nama-nama Allah terbahagi pada 3 bahagian. Daripada hadis ni dan juga hadis-hadis sebelum ni, kita boleh kategorikan bahawa nama Allah ni ada 3 kategori. Yang kategori pertama atau kelompok pertama, nama Allah yang Allah SWT sebut nama tu untuk diri dia sendiri. Dan Allah memberitahu nama itu pada sesiapa yang dia kehendaki. Sama ada pada malaikat ataupun pada makhluk Allah yang lain. Nama-nama ni tidak diturunkan dalam Quran. Nabi pun tak tahu juga. Tak ada dalam Quran, tak ada. Tetapi ada makhluk dia yang tahu. Malaikat ke? Ataupun mana-mana Nabi lah. Tapi dalam Quran tak ada. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, nama Allah yang memang diturunkan dalam Al-Quran agar hamba Allah mengenal nama tersebut. Itu ada sebut dalam Quran. Bila sebut dalam Quran itu termasuk dalam hadis ke apa lah. Yang kelompok ketiga, nama Allah yang memang khusus Allah simpan dalam ilmu dia sahaja. Tidak ada seorang pun makhluk Allah yang dapat mengetahui nama Allah itu. Sebab itulah teks yang digunakan dalam hadis ista'tharta bih. Ista'tharta ni maknanya engkau khususkan nama tu untuk engkau khususkan nama tu dengan engkau saja. Mana orang lain tak tahu. Ada tu. Lepas tu ada sebut nama Allah 300 ke apa tu, kita bincang lepas ni. Ulama kata tak ada riwayat sahih. Ada kata 1000 pun ada nama Allah. Ulama sebut. Waktu ya Ibn Qayyim pelik tu. Mari mana tahu. Kalau ada hadis apa? Melalui dalil-dalil yang sangat jelas ini, diketahui bahawa nama Allah itu tidak terbatas pada hitungan angka tertentu. Tidak terbatas. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka lah. Satu riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda pernah bersabda, "Inna lillah tis'atan wa tis'ina isma. Inna lillah tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida. Man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Jumlahnya 100 kurang 1 nama. Mana 99 lah. Sesiapa yang menghitung, dia buat dalam kurung itu menghafal. Lepas ni kita bincang lah tu. Sesiapa yang menghitung nama-nama itu, maka dia dijamin masuk surga. Hadis ini tidak mengandungi makna pembatasan jumlah nama Allah sebagaimana yang disebutkan dalam teks hadis, iaitu 99. Tidak. Kalau dalam syarah hadis bukan bermakna hadis ni nak ayat 99 saja. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak makna begitu. Bahkan pada intinya, maksud, poin utama hadis ni menunjukkan keutamaan untuk menghitung nama-nama Allah dalam jumlah tersebut. Dalam jumlah tersebut. Tidak menafikan makna nama lain yang ada. Lebih banyak lagi. Tidak menafikan itu. Baik, selain itu, teks hadis ini sebenarnya satu kalimah yang unik lah, iaitu kalimah man ahsaha. Dalam hadis ni ada satu kalimah yang menjadi tumpuan ulama.
Apa maksud man ahsaha? Ana baca sini dulu, lepas tu kita cuba bincang lah. Man ahsaha ni kalau dari segi bahasa Arab lah, man sesiapa, ahsa telah menghitungnya, ha akannya, nya tu maksudnya nama-nama Allah tadi lah 99. Menghitung. Sebab tu kalau bahasa baru lah ni dia panggil ihsaiyah, statistik dia panggil. Ihsaiyah mana statistik, bahasa baru lah. Kalau dulu dia panggil lughatul arqam. Ana dulu pening, kita tak pernah jumpa. Dr. Yusuf Qudawi tulis satu artikel. Lepas tu adalah dia sebut bincang, lepas tu dia guna hanya boleh difaham dengan lebih memantap lagi kefahaman bilughatil arqam, dengan bahasa nombor kat kita mula-mula mengaji bahasa Arab. Gapo dia lah bahasa nombor. Akhir sekali tanya anak murid Datuk Yusof Zaki aku, Ustaz Labib, Gemulah Ustaz Labib. Gapo dia kata lughatul arqam ni bahasa waktu tu. Maknanya bahasa nombor ni maknanya statistik. Lah ni dia panggil ihsaiyah. Bahasa nombor. Kata lepeh juga. Muka statistik kan bahasa, tidak bahasa Arab. Jadi orang Arab masa tu dia tak guna lagi. Dia guna lughatul arqam, bahasa nombor. Carilah kamus tak ada. Maknanya ihsa itu. Jadi ihsa tu terjemah dia sesiapa menghitungnya. Itu betul dari segi bahasa. Jadi man ahsaha ni berfungsi sebagai sifat, bukan sebagai khabar yang berdiri dengan sendirinya. Ini dari segi bahasa lah. Bila kata sifat, kita terjemah gini. Ana terjemah lain sikit daripada dia terjemah. Bila kata sifat, kita terjemah gini. Inna lillah tis'atan wa tis'ina isma, mi'atan illa wahida, man ahsaha. Sesungguhnya Allah memiliki. Terjemah gitu. Sebab lam tu dipanggil lam lil milk. Dia panggil. Lam tu lil milk. Sesungguhnya lillah. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Kecuali 1. Man ahsa, bila kita terjemah dia ni sebagai sifat, sesiapa yang, ada yang. Sesiapa yang menghitungnya, dakhalal jannah, pasti syurga. Dakhala tu dia panggil jawab kepada syarat. Pasti syurga. Tu mana. Bukan dalam bentuk khabar biasa. Bukan dalam bentuk khabar ayat penyata biasa, tidak. Tu maksud dia. Sebab tu terjemah dia. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang sesiapa yang. Ataupun sesiapa yang menghitungnya. Ada makna yang. Itu maknanya sifat. Cuma di sini, anak-anak sebutnya, syarah dia lah. Jadi ahsaha ni, sesiapa yang menghitungnya, pasti maksud hitung tu apa maksud? Kira apa? Tak payah kira, orang tahu dah 99. Lepas tu kira tu apa maksud? Ni yang pertama. Para ulama menjelaskan bahawa maksud menghitung di sini bukan sekadar mengira atau menghafal, tetapi merangkumi beberapa makna. Yang pertama, maksud ihsa tu, ahsa yusi ihsa, maknanya menghafal, ingat. Ingat setiap kalimah dan ingat bilangnya dia. 99 tu dia ingat, dan setiap satu tu dia ingat. Budak-budak pasti duk ngapa ni kan? Nas'aluka ya mana, dulu ingat dulu. Tu maknanya hafal lafaz dan jumlah dia. Kita tahu lah jumlah sebenarnya. Ingat. Ingat tu setiap nama tu. Tu makna yang pertama. Yang kedua, ihsa, yakni man ahsa tu mana ihsa? Menghitung tu maknanya memahami makna dan maksud dia. Faham makna? Termasuk juga memahami makna dan maksud. Yang ketiga, beramal dengan tuntutan nama-nama tersebut. Kita akan datang, kita akan bincang lebih detail lah. Setiap nama Tuhan tu dia ada iqtidak dia. Dia ada tuntutan dia. Yang keempat, berdoa, yakni bertawassul dalam doa dengan menggunakan nama-nama Allah. Sebab tu kita sebelum kita minta tu kita sebut nama Tuhan, ya Allah, Tuhan yang maha berkat, Tuhan yang maha membuka rezeki, Tuhan yang maha gini-gini. Kita sebut nama-nama Tuhan. Tu dia panggil tawassul dengan asma' Allah husna. Jadi part tu sebenarnya makna ihsa itu. Sama ada hafal, memahami makna, beramal dengan kehendak nama itu, dan bertawassul dalam doa dengan menggunakan nama itu. Jadi berdasarkan kepada kenyataan ini, jaminan dapat masuk surga itu dengan 4 perkara saja. Salah satu tak apa dah. Ulama kata. Bukan sekadar tahu 99. Lepas tu kalimah-kalimah dia tu tak tahu. Atau kalau tahu pun tak tahu makna dia kena, setengah ulama dia kena faham. Maknanya tidak semudah zahir ni. Itu maksud dia. Baik, seterusnya. Makna kalimah ini tentu saja tidak menafikan nama-nama selain 99 nama tersebut. Jadi
ungkapan seperti ini, gaya atau laras bahasa seperti ini sebenarnya kita boleh jumpa dalam percakapan biasa orang Arab. Sebagai contoh, ketika anda berkata, sesungguhnya saya memiliki 99 dirham yang saya peruntukkan untuk bersedekah. Kalimah ini tidak menafikan duit dirham yang lain. Hak dia kata 99 tadi, hak dia peruntukkan untuk sedekah. Mana ada lagi selain daripada 99 dirham itu. Jadi permasalahan ini sebenarnya sudah diketahui, sudah ma'ruf, jamak tu potong. Permasalahan ini sebenarnya sudah ma'ruf dan diketahui oleh kalangan ulama dan tidak ada perselisihan pendapat. Jadi maknanya maksud 99 itu khusus untuk hal ni. Kita faham makna, kita hafal kalimah, faham makna, dan kita bila kita faham makna, kita faham apa tuntutan ayat. Dan kita guna nama-nama Allah dalam doa-doa kita sebagai bertawassul dengan nama Tuhan. Walaupun banyak lagi lain, 99 ni pun tak apa dah. Dakhalal jannah, masuk surga. Dia nak ayat gitu. Bukan ayat dia panggil tahdid. Tahdidul adad, tidak. Imam Nawawi rahimahullah bercerita, dia kata para ulama sepakat bahawa hadis ini tidak membataskan jumlah nama Allah dengan 99 itu, tidak. Makna yang terkandung dalam hadis ini tidak menunjukkan bahawa Allah itu tidak memiliki nama selain 99 nama ni. Namun maksud hadis ini adalah sesiapa yang menghitung, menghafal. Kena ingatlah menghitung tu dalam part tadi, anda sebut tadi. Nescaya dia akan masuk surga. Jadi teks hadis ini ingin menjelaskan tentang pahala masuk surga bagi orang yang menghitungnya. Kena faham part tadi lah hitung tu. Bukan menceritakan tentang nak ayat nama Tuhan tu setakat 99. Dia bukan ayat tu. Dia nak ayat kelebihan. Bukan ayat jumlah secara terbatas nama Tuhan. Dia tidak nak ayat. Itu maksudnya. Oleh kerana itu, ada hadis lain yang berbunyi, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau namakan sendiri bagi dirimu, atau nama yang engkau khususkan pengetahuan tentangnya dalam ilmu ghaib di sisi engkau. Hafiz Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki suatu ketika menyebutkan beberapa pendapat dari kalangan ulama. Dia sebut gini, ada ulama sebutlah, kalau dalam teks asal dia tu lebih terai lagi. Sehingga dia nukilkan satu pandangan ulama yang mengatakan Allah memiliki 1000 nama. Ini memang ulama tak terima lah. Sebab tak ada dalil. Nak kata 1000 tu mana dalilnya? Tak ada. Ini kali dia anggap pergi, tak tahulah macam mana boleh tubik 1000 tu. Ibn Arabi berkata jumlah ini, yakni 99, hanya sedikit dari nama Tuhan. Banyak lagi lain. Banyak lagi lain. Sebenarnya jumlah berapa, kita tak, Allah tak beritahu, tak ada siapa tahu. Kalau kita kata 300, sebab ada sebut 300. Kalau kita kata lebih 300, kalau 300 pun mana? Ni ana setakat ana cari lah. Setakat ana cari antara hak disebut dalam hadis. Ada lagi hak lainnya. Misalnya contoh hak tidak termasuk dalam hak 99 ni. Misalnya Al-Ahad. Al-Ahad tu tak termasuk. Ulama kata tak termasuk. Tapi qul huwallahu ahad. Itu sebutlah Quran, tapi tak termasuk dalam senarai 99 tu. Kemudian Ar-Rabb, As-Sabuh, Subuhum tu lah, Sabuh yang maha suci. As-Sayyid, Asy-Syafi, At-Tayyib, Al-Mannan, Al-Witr, Al-Jamil, Al-Muhsin, Ar-Rafiq. Dah ada lagi hak lain. Hak 99 ni hak lain. Dia kau campur semua tu beratus-ratus juga lah. Ratus lebih lah. Gitu maksudnya. Baik, kita tengok seterusnya kan. Sebab dia tajuk selepas ni dia akan bincang pula ni dalam konteks lain kan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan, pendapat yang benar dan yang boleh dijadikan pedoman oleh jumhur ulama bahawa sabda Nabi sesungguhnya yang bermaksud sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Sesiapa yang menghitung nama-nama itu dalam konteks tadilah maksud menghitung tu, maka dia dijamin masuk syurga. Sebenarnya hadis ni mengandungi makna bahawa sesiapa yang memahami 99 nama Allah tu, dia dijamin masuk syurga. Sebab tu anda kata pak tadi molek, dia bukan sekadar faham, dia guna nama tu. Pak tadi kan hafal, faham makna, kemudian dia guna untuk buat dia bertawassul tu, lepas tu dia mengikuti tuntutan. Apa kehendak dia panggil iqtida. Mula-mula sekali hafal. Hafal tu mana perkataan tu dia ingat. Yang kedua dia faham makna. Yang ketiga dia beramal dengan tuntutan nama Allah tu.
Ayat keempat tu dia guna nama tu untuk bertawassul dalam doa-doa dia. Itu part. Tu maksud ihsa itu. Jadi hadis ni mengandungi makna bahawa sesiapa yang menghitung 99 nama tu, dia dijamin masuk surga. Bukan bermaksud Allah tidak memiliki nama lain selain daripada 99 tu. Bahkan kalau kita tengok akhiratan, hak 99 pun tak serupa pula ulama kira. Hak ni nama lah ada, hak ni tak ada sini. Hak ni ada, tak serupa pula. Tapi nama Tuhan berlaku. Baik, seterusnya. Pendapat ini sebenarnya disokong oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Hatim dalam sahih dia. Mana hak disebut oleh Imam Ibn Taymiyah tadi bahawa nama Allah sendiri bukan sekadar bukan terbatas 99 tu. Hak hadis ni sebut ni nak ayatnya fadilat. Kalau ingat tu, jamin masuk surga. Payah nak ayat. Bila kata tu kena pahempak ni lah. Kena pahempak saja. Tapi kita sebutnya, hitunglah, ingatlah. Secara ringkasnya. Nak sebut papak lah. Panjang lah ni. Tapi kena faham gitu. Hafal. Kemudian faham makna. Beramal dengan tuntutan nama Allah tu. Kemudian jadikan dia sebagai, Allah panggil, sesuatu yang kita bertawassul dalam doa kita. Kena sebut nama Allah. Jangan sebut nama hak lain selain pada Allah. Jangan. Bahaya tu. Walaupun kita kagum dengan seorang wali pun, tapi tak disebut. Itu bukan sifat doa yang diajar oleh Nabi. Tidak termasuk dalam sunnah. Kok mana pun pendapat ini disokong oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu Hatim dalam sahih dia. Maksud dia, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan semua nama yang merupakan milikmu, iaitu nama yang engkau namakan sendiri dirimu, ataupun yang engkau ajarkan pada seseorang di antara hamba-Mu, atau yang telah engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau juga yang telah engkau khususkan pengetahuan tentangnya dalam ilmu ghaib di sisimu, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya di dadaku, penghilang kesedihan dan keresahan. Hal ini diperkuatkan oleh hadis dalam kitab Sahih Bukhari yang menyebutkan bahawa Nabi SAW berdoa dalam sujud. Semua ni nak ayatnya gabung dia. Poin dia nak ayatnya, mana nama Allah ni tidak terbatas pada 99. Ada nama tu Allah tak ayat kau siapa-siapa, dia yang tahu. Kita nak boleh kecek lagu tu kalau tidak melalui riwayat yang sahih, kita tak nak kecek kita. Awak tahu mana Allah tahu ada nama Allah ni untuk dia saja. Mesti ada maklumat. Maklumat tu daripada hadis sahih. Kita boleh terima. Misalnya dalam sujud. Oh ni sebenarnya dalam witir pun ada dibaca ni. Salat witir kan. Masa kunut tu kunut. Di sini sebut dalam sujud. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung kepada redha-Mu dari murka-Mu. Aku berlindung kepada pengampunan-Mu dari siksa. Aku berlindung kepada rahmat-Mu dari azab-Mu. Aku tidak mampu menghitung segala pujianku kepadamu. Hanya Engkau sahaja yang mengetahui bagaimana selayaknya memuji dirimu. Jadi hak aku disebut ni sekadar aku tahu sahaja. Hadis ini menjelaskan bahawa Nabi SAW tidak mampu menghitung seberapa banyak pujian bagi Allah. Seandainya Nabi mampu menghitung semua nama Allah itu, pasti beliau mampu menyebut semua sifat-sifat Allah juga. Dan itu maksudnya beliau menghitung pujian kepada Allah dengan sempurna. Kerana sifat Allah pasti diwakili nama-namanya yang mulia. Kita bincang dah sebelum ni. Sifat Allah ni kita boleh faham pada nama Allah. Atau kita bincang dah. Sifat-sifat Allah ni kita boleh faham pada nama-nama Allah. Baik, berdasarkan dalil-dalil ini dapat diketahui bahawa nama-nama Allah yang baik itu tidak terbatas pada jumlah tertentu. Itu jelas. Melalui hadis banyak, beberapa hadis yang kita bincang. Nama-nama Allah yang baik yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan dalam sunnah Nabi tidak terbatas pada jumlah yang disebutkan dalam hadis itu. Dalam hadis Quran hadis. Kalau ada Quran ada hadis itu, hak tu setakat ada dalam Quran ada hadis. Tapi bukan banyak tu. Berdasar pada maklumat hadis yang kita dapat. Tetapi poin yang paling utamanya seperti yang telah disebut sebelum ni, maklumat yang terdapat dalam Quran dan hadis yang sebut tentang nama Allah tu sebenarnya khususnya 99 ni lah. Hak tu nak ayatnya kalau hafal, kalau faham hak ni pun boleh masuk surga dia. Kalau faham hak tu pun boleh masuk surga dia. Ada lagi hak lainnya.
Tu nak ayat tu. Dia bukan nak ayat bilangan 9, nak ayatnya kalau 99 ni cana hak tu ya. Ambil maklumat daripada 99 ni. Sudah dapat kelebihan dah untuk dapat dakhalal jannah itu. Oleh kerana itu para ulama rahimahullah menetapkan bahawa jumlah nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah sesungguhnya melebihi yang telah ada. Melebihi yang telah ada tu maknanya capur semua. Makna lebih 99. Tapi sebenarnya lebih lagi. Hak kita tak tahu. Hak Nabi tak tahu. Hak Allah tak beritahu pada mana-mana makhluk. Bahkan Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, jika ada yang kata, kalau ada orang kata gini, janganlah kamu berdoa kecuali dengan menyebut nama Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Katakanlah nama Allah itu sesungguhnya lebih daripada 99. Mana kita peringat betul, bukan salah dia kata. Kalau nak berdoa, sebutlah nama-nama Allah seperti mana yang Allah sebut nama dia dalam Quran dan hadis. Betul. Cuma kita maklumat takut dia salah faham. Tapi nama Tuhan ni lebih daripada hak tu lagi. Lebih daripada hak dalam Quran ada, dalam hadis ada. Lebih lagi. Ayat gitu dia. Bukan kata dia kata ni salah, tidak. Berdasarkan ini, jika ada ulama yang mengumpulkan nama Allah sejumlah 99 nama, lalu ulama lain mengumpulkan nama Allah yang berbeza. Katakanlah ni 99 juga, tapi tak serupa nama. 99 juga, tapi tak serupa nama. Katakanlah ada berlaku begitu. Tapi kukuk mana pun mesti ada nama yang disepakati, tetapi berbeza pada sebahagian nama yang lain. Maka perbezaan tersebut tidak menunjukkan bahawa nama yang tidak disepakati bukan nama Allah. Kerana telah jadi lebih daripada 99. Melainkan nama tersebut sebenarnya juga termasuk nama Allah. Walaupun ketika digabungkan nama-nama tersebut melebihi 99 nama. Ayatnya, jumlah 99 ni dia berbeza-beza pula. Ada hak ulama sebut tu serupa, ada belakang ni, ada setengah tu, hak ni tak ada, hak ni ada. Itu menunjukkan bahawa nama Allah tu lebih 99. Semua nama tersebut adalah nama Allah asalkan nama tersebut memang disahihkan dan didukung oleh dalil daripada Quran dan Sunnah. Syaratnya ada dalil. Tak boleh kita nak buh nama Tuhan. Tak boleh mana-mana kita. Kita kata sesuai dengan hak ni, kita pun nak buh nama. Tak boleh gitu. Sebab hak ni dia panggil amrun tauqifi. Amrun tauqifi ni peralihan maklumat itu mesti melalui nas Quran ataupun hadis yang sahih. Itu maksudnya. Dengan demikian jelaslah terlihat ketidaktepatan pendapat yang mengatakan bahawa nama Allah Asma'ullahul Husna itu terbatas pada 99 saja. Itu tak betul, tak tepatlah. Kerana pendapat tersebut hanya dibangunkan berdasarkan pemahaman secara tekstual yang salah terhadap matan hadis, teks hadis. Pendapat lain yang menyebutkan bahawa nama Allah berjumlah 300, 1000, 4000 atau jumlah lainnya juga, tu pun tak betul juga. Apa tu? Sebab pendapat tersebut adalah pandangan semata-mata, tapi tidak ada dalil yang menunjukkan kepada pandangan itu. Seperti mana Allah berfirman, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Janganlah kamu membicarakan tentang Allah apa yang kamu tak tahu. Tak tahu ni maksudnya ke dia? Kenapa? Kalau kita tengok tadi, mala ta'lamu yang tak ada dalil. Tak faham tu, tak tahu tu tak ada dalil. Kita tahu ada orang ayat. Tu tak kira tu. Ada orang sebut. Kalau ni kan amal ni. Anda pun baru dengar ya. Ada seorang ustaz tu. Tapi naik nama tuan guru dah dia lah. Dia kata buatlah qasidah. Sebab Nabi pun berqasidah dah tu. Nabi pun berqasidah. Tapi ramai-ramai tu kan tak ada nak orang tanya. Dalam kitab mana? Hadis mana? Dia tu lalu muhana pun kata perak semua. Dia kecil alisian. Berak semua dia ada ustaz. Anak nampak pas segi muka dia masa tu. Geram molek kita akan kata bak boleh jadi lagu. Dia boleh sebut Nabi pun berqasidah. Apanya dia kata buat? Nabi pun buat. Kalau Nabi buat, kalau Imam Bukhari joget lah. Ini musim orang joget kita nak sebut tu. Musim apa hilap joget apa lah. Anak pun. Sabuk kita geli. Jadi benda tu sebenarnya bila kita nak bercakap tentang Nabi, walaupun sekecil-kecil benda tu dia kena ada dalil. Tu maksud kena ada dalil. Kena ada dalil. Baik. Seterusnya wala taqfu ma laysa laka bil ilm. Mana jangan kamu ikuti, jangan kamu beri perhatian. Jangan kamu ambil sesuatu yang tidak kamu tahu secara dalil. Itu maksudnya. Sebenarnya ni bukan tentang Allah saja. Apa saja mesti kena ada maklumat, ada dalil, ada hujah, ada bukti.
Baik, habislah tu. Sekarang ni kita terus pergi. Sekarang ni kita masuk pula bab yang lain. Sini dia bab yang ke-13. Lam yathbut fi sardil asma'il husna hadithun wa bayanu ma'na ihsa'iha. Tidak sahih hadis yang menyebutkan nama-nama Allah yang baik dengan lengkap dalam satu hadis. Itu tak sabit. Kalau kata 99 dulu satu hadis. Berjujuk dia sebut gitu. Singa 99. Tak sabit. Hadis tu tak sabit. Jadi 99 tu maknanya sebab tu dia jadi beza 99 tu. Ulama ni sebut 99 ni. Tiba-tiba kita tengok tak ada tu. Tapi dalam tu ada orang lain pula. Jadi kalau dalam satu hadis Nabi sebut 99 dengan lengkap berurutan tu 1, 2, 3 sampai tu tidak sah. Tidak sabit. Dia akan buat mari dalil dia lah. Oh ni kalau setengah orang tu kalau dia tak dengar maulid dia kata macam-macam. Tak apalah kita tak terima, tak apa, cuma apa dalil dia ni. Baik, anda nak baca sikit. Kita baca sikit sebab ni nak baca semua pun tak sempat juga. Baik. Pada bab sebelum bab ni telah dibincang tentang nama Allah yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Baru lepas kita bincang. Dan di sana dipaparkan hadis-hadis Nabi, iaitu hadis Abu Hurairah yang berbunyi, Inna lillah tis'atan wa tis'ina isma mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Yang ni 99 lah. Sesiapa yang menghitungnya confirm masuk syurga. Hadis ni tidak bererti bahawa nama Allah tu terbatas pada 99. Seperti kita bincang tadi lah. Cuma bab yang ke-13 ni, topik yang kita nak bincang pada bab yang ke-13 ni, dia ada dua isu dia. Dua persoalan. Dua masalah. Yang pertama, hal yang kita nak bincang bab 13 ni. Isu pertama ataupun permasalahan pertama, penjelasan bahawa tidak ada satu pun hadis sahih dari Nabi SAW yang menyebutkan nama Allah yang baik ini secara berurutan dalam satu hadis. Itu makna berangkai tu. Cukup 99. Kalau sahih tak ada. Semua hadis yang berbicara tentang hal itu adalah hadis dhaif yang tidak boleh dijadikan dalil. Sebagaimana penjelasan para imam dan ulama hadis. Adapun hadis yang menyebutkan ihwal tu maknanya yang menyebutkan tentang, dia terjemah ihwal kalau dalam Arab dia. Adapun hadis yang menyebutkan tentang asma Allah husna secara berurutan nama tu dalam satu hadis, sebenarnya hadis ni berasal daripada 3 jalur riwayat yang berbeza-beza. Semua jalur riwayat tersebut tidak sahih. Tidak sahih. Riwayat pertama, adik mari contoh. Diriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Husain, daripada Ayub, daripada Muhammad bin Sirin, daripada Abu Hurairah. Lalu dia menyebutkan hadisnya dan disebutkan nama asma Allah husna tu secara lengkaplah berangkai gitu. Dengan lengkap 99. Baik, hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga tokoh-tokoh yang lain. Perawi yang bernama Abdul Aziz diriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Husain. Diambil daripada Ayub. Abdul Aziz ni dinilai lemah dan riwayatnya tidak boleh dijadikan hujjah. Imam Bukhari kata, Abdul Aziz ni bukan seorang perawi yang dinilai kuat di kalangan ulama. Imam Muslim kata, dia sering lupa hadis dia riwayat. Ibnu Ma'in kata, dia ni dinilai sebagai lemah. Hafiz Ibn Hajar kata, para ahli hadis sepakat melemahkan riwayat dia. Riwayat daripada Abdul Aziz bin Husain tadi. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, daripada Abdul Malik, daripada Muhammad bin Sana'ani, dia mengatakan, Abul Munzir, Zuhair bin Muhammad. Abul Munzir itu nama dia Zuhair bin Muhammad At-Tamimi. Meriwayatkan kepada kami. Musa bin Uqbah meriwayatkan kepada kami. Abdul Rahman Al-A'rash meriwayatkan kepadaku dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu dia menyebutkan hadisnya disertai penyebutan nama Allah secara lengkap 99 dalam satu hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perawi bernama Abdul Malik dinilai lemah. Riwayatnya tidak boleh dijadikan hujah. Jadi Abdul Malik tu, diambil daripada Muhammad As-San'ani. Abdul Malik tu dalam penilaian ulama hadis dia ni lemah, dhaif. Maka riwayat dia tak boleh nak buat hujah. Ibnu Hibban kata, dia jawab belaka ikut orang tanya perangai dia. Rupanya ada depan. Ikut orang tanya, jawab belaka. Pesen dia begitu. Mana manusia ni macam-macam. Dia suka meriwayatkan hadis-hadis maudhu' secara sendiri. Tak pakat orang. Riwayat daripada dia tidak boleh dijadikan hujah, kata Ibn Hibban, kerana lemah hadis dia. Menurut Imam Az-Zahabi,
riwayat daripada Malik, Abdul Malik tadi tidak dapat dijadikan sandaran, khususnya dalam bab hukum memang tak boleh. Guru dia adalah Zuhair bin Muhammad. Guru Abdul Malik tadi nama Zuhair bin Muhammad, hak dipanggil Abul Munzir tu. Ibnu Hajar kata tentang guru dia ni pula ni Zuhair ni. Yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan penduduk kota Syam daripadanya, maknanya ittirab. Kayak gini tak tetap mata dia. Dia ittirab ni kadang-kadang pada perawi, kadang-kadang pada mata. Boleh tengoklah. Oleh sebab itu hadis itu dinilai lemah. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang diriwayatkan darinya. Kerana Abdul Malik adalah penduduk Syam dari kota San'a, Damaskus itu. Okey, kita ambil sekali lagi lah. Ini rengkan ni. Riwayat ketiga dari Al-Walid bin Muslim. Dia kata, Syu'aib bin Abu Hamzah meriwayatkan pada kami dari Abu Zinad, dari Al-Arash, dari Abu Hurairah. Lalu dia pun sebut hadis ni, disertai dengan sebut Asma Allah Husna tu secara lengkap, berturut-turut, 99. Hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Hadis ini darjatnya lemah. Tidak boleh dijadikan hujah kerana beberapa illat yang mempengaruhi menyebabkan dia jadi tidak sahih. Hafiz Ibn Hajar telah menjelaskan penyebabnya dalam perkataannya. Illat yang melemahkan hadis ini menurut Imam Bukhari dan Muslim bukan hanya kerana periwayatan oleh Al-Walid secara tersendiri. Tak ada sokong orang lain riwayat dia tu. Munfarid dia tu. Dan dia ni lemah. Tetapi juga kerana perbezaan pendapat tentang identiti dirinya sendiri. Ketidakselarasan dalam riwayat. Tadlis. Sokong campur hadis. Serta adanya sisipan. Orang panggil susupan, benar-benar masuk daripada perawi. Orang ingat kata-kata Nabi. Rupanya hotel perawi sebut. Hadis dia ni tidak mahfuz. Tak terjaga. Matan dia ni. Banyak perkara ilak dia tu. Maknanya lemah. Ni bukan lemah rengeng-rengeng ni. Lemah jiddan ini. Talih. Setelah meriwayatkan hadis ni, hak nombor 3 tadi, Imam Tirmizi berkata, hadis ni hadis hak sebut, itulah maksud hadis hak sebut Asma Allah tu secara berturut-turut. Setelah sebutkan hadis tu, dan hadis tu sebut dengan lengkap 99 tu, selepas sebut hadis tu, apa kata Imam Tirmizi? Dia kata hadis ni tidak diriwayatkan melalui lebih dari satu jalur. Dan dari Abu Hurairah daripada Nabi. Maknanya hadis ni dari kira-kiranya tafarrud lah kiranya. Hadis munfarid. Jalur tu ya. Walaupun demikian kami tidak mengetahui sedikit pun dari riwayat-riwayat yang ada penyebutan Asma Allah Husna terkecuali dari hadis ni. Hadis 3 tadi. 3 tadi. Adam bin Abu Iyas pernah meriwayatkan hadis ini dengan sanad selain ini dari Abu Hurairah daripada Nabi SAW. Kemudian dia menyebutkan nama-nama Allah dalamnya dengan lengkaplah. Namun tidak ada sanad yang meriwayatkan secara sahih. Tapi tak sahih juga. Oleh sebab itulah para imam hadis menetapkan hadis ini sebagai hadis lemah dan tidak layak dijadikan sebagai hujah. Mereka juga menetapkan bahawa penyebutan nama Allah yang baik secara berangkaian dalam hadis ini bukan termasuk sabda Nabi. Itu adalah merupakan gabungan daripada perawi. Tetapi perkataan sebagai kalangan salah lah perawi sebut. Mereka sengaja mengumpulkan nama-nama Allah dengan tujuan memudahkan umat. Lantas dimasukkannya ke dalam teks hadis sehingga dianggap kemudiannya sebagai hadis Nabi. Sebenarnya tidak. Macam mana ulama kita boleh tahu? Dia panggil kaedah perbandingan hadis. Dia banding semua. Dia banding riwayat ni, riwayat siapa dia. Ni riwayat ni daripada perawi ni. Mesti dia riwayat pada mana anak perawi dia. Tengok bercanggah parah. Tak ada nak nega dah kalau buat kerja. Tak ada nak buat apa-apa dah. Kalau hak nega pun kena bukti dah. Kalau nak cek siapa tu mau buat dululah ya. Kadang-kadang data tidak duduk atas meja supaya kita learn. Mana susah ulama kita nak boleh sapa kita maklumat tu. Ni kita mudah-mudah kecek dah. Toleh hati-hati nak. Kena rujuk. Sebab tu dia ada satu istilah ulama. Dia panggil al-ulama al-mu'tamad. Al-mu'tamad. Ulama yang dianggap sebagai tonggak, hak duduk di kurung. 3 kurung pertama. Ilmu hadis kau semua mari situ belakang. Ilmu memang supaya Imam Syafi'i dalam bab fiqh. Dia tokoh-tokoh mazhab, hak fiqh mari daripada situ belakang. Sebab tu dia kena sebab itulah sebenarnya dia kena buat pengajian tu tentang ulama-ulama 3 zaman keemasan itu. Dia mari situ belakang. Sebab tu ulama kata, "Isu Qatawi pun sebut." Sebagai contoh ni anda bacalah. Tu kitab Nahjul Balaghah Syiah tu kan. Nah, kitab Nahjul Balaghah tu yang dianggap susunan khutbah-khutbah, tazkirah-tazkirah daripada Sayyidina Ali kan. Yang dianggap sahihnya setarah Bukhari tu.
mengikut Syiah. Semua tu himpunan orang panggil kata-kata Sayyidina Ali. Yusuf Qaradawi kata pun, orang lain pun kata juga, jangan nak sebut. Yusuf Qaradawi kata, kalau kita baca kitab tu, dia tidak menggambarkan bahasa zaman Sayyidina Ali. Dia tidak menggambarkan bahasa. Maknanya bahasa zaman tu ulama fikir. Apa kita boleh tahu hadis ni, sehingga ulama boleh tahu hadis ni maudhu'. Maudhu' ni maudhu' baru. Sebab bahasa tu tak guna lagi zaman tu. Larah bahasa tidak ada. Memang dia kitab tu kitab sastra. Sebab tu ulama kita syarah kitab tu ambil dari segi bahasa. Memang kitab tu bagus. Kitab sastra. Tapi makna dia tak boleh ambil. Yusuf Qaradawi kata, tak caralah sastra ke apa pun, tapi larah bahasa, air bahasa, gaya bahasa tidak melambangkan bahasa Sayyidina Ali. Bahasa Sayyidina Ali, bahasa zaman Nabi lah. Dah, lain. Sebab kita lah bahasa zaman ni. Zaman hantu. Zaman Kesultanan Melaka dulu kita kata dah. Lain tak so, teks klasik. Kalau kita catch lah ni kan dah. Kemarin banyak pengaruh Arab bahasa dulu kan. Adapun selepas daripada itu tu lah catch kita nak tahu. Ya, orang kata ni parut ni. Ni kitab kuning ni. Bahasa kitab kuning. Lagu tu lah. Jadi sini nak ayatnya bahawa mana ulama kita ni dia banding. Siapa dia kata tak sahih. Lepas tu Haji Walid tu orang pun sebenarnya anda tengoklah selain pada sini Al-Walid bin Muslim ni nama dia pun jadi kemuskilan. Majhul pun. Jadi tidak jelas. Ada mubham pada nama dia. Lagilah. Dia tak boleh gitu Baik, tak apalah. Kemudian seterusnya tu kita akan sambung minggu hadapan insya-Allah. Minggu seterusnya. Ya? Ya, sebab tu dia kena ngaji lah tu. Dia kena ngaji lah. Kalau dia kata Dalam Tirmizi sahih semua, tidak ada yang tidak sahih, benar sahih semua. Tu orang main Quran tu. Orang main Quran tu kalau gitu. Dia waktu tu boleh kira sebut Tirmizi. Pada kapal ni, ulama sebut tak kata betul. Tu parah lagi tu. Mujur dia tak kata, cik saya sebut ni. Kalau tu berat lagi. Okay, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.